خلاص واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل شكرا لكم دائما بتجيبون أكل وطعام. شكرا كثير بدنا أكل. هي مغنم درهم منك ومني درهم نطعم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali, 4 orang sahabat besar ni, mereka adalah orang yang awal masuk Islam, dipanggil as-sabiqun al-awwalun. Orang yang awal masuk Islam, banyak bersama Nabi, banyak bersama-sama mendengar perkataan Nabi. Tapi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali tidak banyak meriwayatkan hadis. Jarang kita dengar hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Kita biasa dengar hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ni hanya Islam ketika Nabi SAW berada di Madinah. Maknanya dia tak lama bersama Nabi SAW. Tapi kenapa banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah? Kenapa tidak banyak daripada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali kan? Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Sedangkan mereka berempat ini adalah orang yang paling rapat dengan Nabi, lama dengan Nabi, ada hubungan keluarga dengan Nabi. 2 orang adalah menantu Nabi dan 2 orang adalah bapa mertua Nabi. Nabi SAW lahir pada 570 Masihi. Ketika itu apa yang ada kat dunia ni? Kat dunia ni, waktu tu dunia ni ada apa? 570 Masihi, dunia ni ada 2 kerajaan besar, iaitu Rom dan juga Parsi. Dan ada 2 laluan besar dunia. Apa laluan besar dunia? Satu Silk Road. Silk Road ni laluan sutera. Laluan sutera ni daripada China, negeri China, tengah-tengah China, Xi'an tu tengah-tengah China betul. Kan? Beijing ni lebih pada utara. Beijing ni baru je jadi ibu kota China dalam kurun ke-16. Beribu tahun sebelum tu Xi'an pergi ke Afghanistan, pergi ke Bukhara, Samarkand, Khiva. Daripada Khiva tu pecah pada 2 ke Rom dan Parsi. Itu laluan sutera. Kan? Kemudian laluan yang kedua dunia yang ada adalah laluan rempah. Laluan rempah ni dia bermula daripada Guangzhou sana, laluan rempah. Kemudian melalui Nusantara kita ni pergi ke Goa, India, pecah pada 2 Rom dan juga Parsi. Jadi 570 Masihi itu ada apa? So ada 2 laluan besar dunia dan 2 kerajaan besar dunia, Rom dan juga Parsi, dan laluan sutera dan juga laluan rempah. 622 Masihi Nabi berhijrah pergi ke Madinah. Dan di Madinah Nabi membina sebuah daulah ataupun sebuah negara, ataupun sebuah ummah Islamiah.
Jangan lupa benda ni. Ummah Islamiah didokong oleh 8 golongan. Golongan yang pertama, ummah Islamiah ni didokong oleh kebijaksanaan para pemimpin. Yang kedua, ilmu para ulama. Yang ketiga, ummah Islamiah ini didokong oleh peluh para amilin. Amilin ni pekerja yang bangunkan ekonomi, yang bangunkan pendidikan Islam, kesenian Islam, bangunkan masjid, benda peluh para amilin. Itu golongan ketiga. Golongan keempat, ummah Islamiah ni didokong oleh darah para syuhada. Yang kelima, ummah Islamiah ni didokong oleh doa para solihin, orang-orang soleh yang mendoakan. Yang keenam, ummah Islamiah ini didokong oleh kehebatan para da'i. Da'i ini pendakwah, kehebatan para pendakwah. Yang ketujuh, ummah Islamiah ini didokong oleh harta para aghnia. Aghnia ni orang kaya, harta orang kaya yang menginfakkan hartanya. Dan yang ke-8, ummah Islamiah didokong oleh rahim wanita yang solehah. Tuan-tuan sekalian, sebab itulah kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali, orang yang awal masuk Islam, sangat rapat dengan Nabi, ada hubungan keluarga dengan Nabi, tapi tak banyak meriwayatkan hadis. Sebab apa? Sebab memang mereka ni dibentuk, digilap oleh Nabi, diajar oleh Nabi dengan kepimpinan. Dan mereka memimpin 3 suku dunia jatuh ke tangan mereka. Sangat hebat kepimpinan mereka itu. Pandai ni apabila kita belajar baca buku. Sebab tu ayat pertama diturunkan, Iqra, bacalah. Tuan-tuan, kita belajar, kita pandai. Cerdik ni orang yang ada pengalaman. Sebab tu belum tentu orang pandai itu cerdik. Gabungan antara cerdik dan pandai itulah bijaksana. Setinggi-tinggi bijaksana apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan firasat. Ittaqu firasatal mu'min, kata Nabi SAW. Takutlah firasat orang beriman. Dengan jalan kasyaf. Kasyaf ni Allah buka hijabnya. Macam mana Sayyidina Umar, dia tengah berkhutbah, tiba-tiba hijab mata dibukakan, nampak waktu tu tengah peperangan Parsi. Nampak tentera Islam nak lalu satu kawasan, ada gunung, belakang tu tentera Parsi nak ambush. Maka tiba-tiba nampak, dia pun memekik, jaga, jangan lalu jalan di situ, pusing balik. Allah buka pula hijab Panglima tentera Islam, mendengar pula, ini macam suara Sayyidina Umar, patah balik. Rupa betul, nasib baik tak lalu, kita nak kena ambush. Itu kasyaf, dibukakan hijab. Dan setinggi-tinggi bijaksana apabila bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, setinggi-tinggi bijaksana. Sebab tu langkah orang beriman sentiasa ke depan. Sebab bijaknya bijak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firasat, dengan kasyaf, dengan ilham, dengan laduni. Ilmu laduni ada 5 benda, kan? Kasyaf, ilham, ilmu laduni, kasyaf, ilham, ilmu laduni, firasat dan juga mimpi. Jadi golongan pertama yang menjaga ummah adalah kebijaksanaan para pemimpin. Yang kedua, ilmu para ulama. Kita sambung, kan? Okey. Golongan kedua yang berummah adalah ilmu para ulama. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok dalam satu peperangan, okey, ketika di hujung-hujung hayat Nabi SAW, Nabi ingin menghantar satu pasukan untuk melawan kerajaan Rom waktu tu. Okey, jadi utusan pergi ke Rom dibunuh. Maka Nabi kata, kenapa nak bunuh utusan? Sebab dulu punya undang-undang utusan tak boleh nak dibunuh. Maka Nabi bentuk satu tentera dipimpin oleh satu orang budak umurnya 17 tahun bernama Usamah bin Zaid. Sayyidina Usamah bin Zaid. Sayyidina Usamah bin Zaid nak hantar. Mana gini nak cerita daripada Mekah ni, utusan dibunuh di Bangkok contohnya, kan. Maka Nabi nak hantar utusan mana kumpulan tentera untuk pergi perangi dia ni. Kenapa utusan nak dibunuh? Ketika itu kawan Usamah bin Zaid umurnya sekitar Usamah bin Zaid 16-17 tahun. Nak ikut perang, Nabi tak bagi. Nabi kata tak boleh. Menangis dia. Jumpa bapak dia Sayyidina Umar, bolehlah ayah, kawan saya jadi panglima perang. Tak kasi tak lagi perang. Sayyidina Umar pujuk Nabi SAW. Ikut perang bolehlah, kan? Tapi dengan satu syarat. Apa dia? Syaratnya duduk belakang sekali. Dengan orang-orang perempuan, rawat orang yang luka. Kerana Abdullah bin Umar Nabi bentuk sebagai ulama. Lepas tu kita tengok kenapa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis sebab watak dia tu watak ulama. Nabi bentuk dia. Nabi transfer banyak hadis pada dia. Sampaikan balighu anni walau ayah pada dia tu. Sebab dia memang watak Nabi bentuk sebagai ulama. Sebab golongan kedua yang membawa ummah adalah ilmu para ulama. Yang ketiga adalah peluh para amilin. Amilin ni pekerja. Amilin ni pekerja yang bangunkan pendidikan Islam, yang bangunkan ekonomi, yang bangunkan kesenian Islam dan sebagainya. Peluh para amilin. Ada satu orang sahabat namanya Sayyidina Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ni terkenal dengan penyair. Kerja dia menyair je.
Dia mengajar anak-anak orang Islam membaca dan menulis. Tan bin Sabit diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membangunkan pendidikannya, ajar anak orang Islam membaca dan menulis. Golongan keempat yang memangku ummah adalah darah para syuhada. Darah para syuhada. Oh, ini kita kenal nama-nama hebat. Contoh Sayyidina Khalid ibn Walid contohnya. Ketika orang mandikan jenazah dia, tidak ada 1 inci pun daripada badan dia tu tak ada calitan luka. Golongan kelima adalah doa para solihin. Doa para solihin. Tuan-tuan sekalian, ada grup sahabat yang dipanggil ahli sufah. Ahli sufah ni badan tak taf, kurus kering, kan? Nak pergi berperang pun tak larat, kan? Tapi ibadah dia Masya Allah, abid tu ahli ibadah, Masya Allah. Dia duduk dekat belakang Masjid Nabawi. Mereka ni tugas adalah doa mereka, doa para solihin, doa mereka tu, tuan-tuan sekalian. Golongan keenam iaitu kehebatan para da'i. Da'i ni pendakwah, tuan-tuan sekalian. Ketika Rasulullah SAW lahir, apa yang ada? 2 kerajaan besar, 2 laluan besar dunia, betul? Kan? 2 kerajaan besar dijinakkan oleh golongan keempat, iaitu darah para syuhada. 2 laluan besar dunia diislamkan oleh golongan keenam, kehebatan para da'i. Laluan Sutra Silk Road dipimpin oleh Sayyidina Qis dan Sayyidina Qas. Makamnya ada di Uyghur, China. عليكم. نحن الآن تاريخ 28 10 2023 قمنا بشراء هذه البطارية إن شاء الله. الآن نقوم بتوصيلها للحالة مستهدفة، وهذا بدعم من فريق آل تيم. كل الشكر والاحترام لفريق آل تيم، إن شاء الله في ميزان حسنات. Yang mengetuai laluan rempah Spice Road adalah Abi Waqqas. Depan makamnya tertulis kata-kata dia, kami datang ke negara China untuk mengislamkan China, dan kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan terjadi, sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti Islam tersebar di bumi China, tuan-tuan sekalian. Golongan ketujuh. Golongan ketujuh adalah harta para aghnia. Aghnia ni orang kaya. Berniaga, infak, tuan-tuan sekalian. Masjid-masjid yang ada di dunia ini adalah infak daripada orang ramai, orang yang ada harta. Universiti yang tertua di dunia adalah Universiti Al-Azhar, lebih 1000 tahun, tuan-tuan sekalian, umur universiti itu. Awal tahun 2000, yuran dia tuan-tuan tahu tak berapa? Setahun RM5, tuan-tuan sekalian. RM5. Sebab apa? Wakaf. Universiti Azhar lebih kaya dari Republik Mesir sendiri. Sebab tu berniaga salah satu subjek dalam fiqah, dipanggil fiqh muamalat, kan? Dan yang terakhir golongan ke-8 iaitu rahim wanita solehah. Wanita-wanita yang faham tugas dia adalah untuk melahirkan generasi. Daripada awal lagi, dia jaga generasi, bukan main lagi, dengan berkat, dengan selawat, dengan bacaan Al-Quran. Utsman Al-Ghazi gabung ke 8 golongan ini, berjaya membina kerajaan Bani Utsmaniyah. Kerajaan Bani Utsmaniyah menyambung kehebatan Islam, tuan-tuan sekalian. Sehinggalah pada 1924 apa jadi? Apa yang jadi 1924? Iaitu 8 golongan itu pecah, tuan-tuan sekalian. Maka ummah lemah, khalifah dipadam daripada sejarah. Apabila pemimpin tidak bijaksana, apabila ulamanya mengampu, apabila amilinya, pekerjanya pemalas, apabila syuhadanya pengecut, apabila solihinnya terpisah di bukit-bukit, zikir sendiri-sendiri ya, apabila da'i pendakwahnya tidak hebat, apabila orang kayanya nafsi-nafsi sendiri-sendiri, dan apabila muslimahnya rosak, pecah, tuan-tuan sekalian, habis. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, hari ini kalau kita bicara mengenai macam mana kita ni nak kuat, nak bersatu, sebenarnya 8 golongan ini kena bersatu. Siapa 8 golongan ini? Kita semua. Di depan saya ni, semua kita ni. Kita kena faham apa peranan kita. Dan mungkin depan kita ni, depan saya ni pegang 2-3 peranan. Mungkin dia adalah ahli perniagaan, dan waktu yang sama amilin, mungkin 2-3 peranan. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, saya tak boleh ajak tuan-tuan sekalian jadi macam saya semata-mata. Contoh macam tuan-tuan sekalian, marilah, dah, siapa yang berniaga, tinggallah berniaga, itu semua dunia. Marilah, jom kita duduk masjid. Tak, tuan-tuan sekalian, yang berniaga kena charge dengan iman, pergi teruskan berniaga. Kalau dia berhenti berniaga, hilang satu potensi dalam golongan ummah ini. Sebab tu ada orang yang berdakwah pada pelakon-pelakon, dia cuma jadikan pelakon tu ustaz. Pelakon takkan jadi ustaz. Dia ada peranan dia golongan amilin. Dia patutnya fikir macam mana nak buat filem yang arah Islam. Thanks for watching. Like, comment, share. Please subscribe. Make dua and help Gaza. Video agihan bantuan milik Era Team dilarang edit video ini tanpa kebenaran.